MRC akan kekal bersama Barisan Nasional buat masa ini, kata Timbalan Presidennya M. Saravanan. Beliau bagaimanapun tidak menolak kemungkinan parti itu menilai semula kedudukan termasuk hubungan dengan Perikatan Nasional. Menurut Saravanan, perubahan kepimpinan dalam PN menjadi antara faktor yang perlu dipertimbangkan oleh parti itu. Katanya pandangan akar umbi dan sentimen masyarakat India juga akan diambil kira sebelum sebarang keputusan dibuat. Beliau menegaskan MIC tidak menolak PN secara mutlak tetapi perlu menilai situasi semasa. Kenyataan itu dibuat selepas beliau menafikan dakwaan oleh Taqiyuddin Hassan bahawa MIC telah menyertai PN. Isu kemungkinan MIC meninggalkan BN timbul sejak Perhimpunan Agung parti itu sebelum ini. Perbincangan itu didorong oleh rasa tidak puas hati terhadap peranan dan relevan parti dalam gabungan setia ada.